Perbezaan silver dan emas. Emas dan perak merupakan logam bernilai yang sering dijadikan aset simpanan sejak zaman dahulu. Walaupun kedua-duanya menyimpan nilai, ada beberapa perbezaan penting antara emas dan silver. Dari segi harga, kestabilan dan strategi pelaburan. Dari segi harga, emas jauh lebih mahal berbanding silver. 1 gram emas boleh mencecah ratusan ringgit, manakala 1 gram silver hanya beberapa ringgit. Oleh itu, silver lebih mampu milik untuk individu yang baru nak menyimpan logam berharga. Dari sudut kestabilan nilai, emas lebih stabil dan lebih dikenali sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Harga silver pula lebih volatile, naik turun dengan ketara kerana permintaan industri yang berubah-ubah. Tuan-puan, emas juga mudah dicairkan dan diterima secara meluas. Kedai emas, syarikat pelaburan dan bank biasanya menerima jual beli emas dengan spread yang lebih rendah berbanding silver. Manakala silver, walaupun bernilai kurang cair dan tidak semua institusi membeli semula dengan mudah, jadi emas dan silver kedua-duanya bernilai, tetapi sesuai untuk tujuan berbeza. Jika mahukan simpanan jangka masa yang lebih stabil, emas lebih sesuai. Tapi jika nak mula dengan bajet kecil dan ingin pelbagaikan aset, emas pilihan yang tepat. Nak mulakan simpanan emas, klik link di bio, saya bantu sebaik. Terima kasih.